Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat, salam bahagia. Selamat datang ke Kompleks Dia Sukan Negeri Selangor. Shalom bagi menyaksikan perlawanan yang akan menemukan pasukan PFA Odin Sarawak dan juga Johor Darul Takzim JDT. Dan ini tendangan ke dalam, tepat, bahaya, kedudukan jaringan awal yang terus saja dilakukan oleh JDT. Dan satu gerakan pantas jaringan pertama yang akhirnya terus saja memberikan jaringan untuk JDT menerusi Mahathir Harahap. Ini merupakan jaringan kedua pribadinya. Bijak, cantik, menarik. Oh, bagaimana kali ini gol? Dengan pergerakan yang cukup sempurna yang dilakukan oleh pemain ini dapat untuk menewaskan Irsyad Nizam. Buat kali yang kedua, kita akan lihat bagaimana pergerakan itu berlaku dari Aris Sito. Tadi Awaludin yang melakukan assist, kali ini merupakan satu gerakan di antara dua pemain yang sama. Satu rembatan. Mudah untuk jaringan yang seterusnya dari Awaludin. Terus saja memberikan jaringan lagi mengukuhkan kedudukan untuk JDT. Agak bergelut, Adresito melakukan rampasan kosong di hujung sana. Mungkin percubaan jaringan ataupun tidak, dan ini akan mengesahkan bagaimana jaringan keempat itu berlaku dari Adresito untuk jaringan kedua pribadinya pada malam ini. Hampir saja menyaksikan bagaimana kesilapan itu dapat dia ambil oleh Nazwan Airil. Satu rembatan jauh, ada tepisan dan tindakan susulan dan seterusnya. Gol yang kelima dari Mahathir Harahap untuk JDT. Sekeras yang dapat dilihat yang cuba dilakukan oleh Irsyad Nizam untuk melakukan tepisan. Namun apa yang boleh dilakukannya apabila dia berhadapan dengan Mahathir Harahap. Oh, cantik. Jaringan yang cukup cantik dilakukan oleh Syed Aizat Daniel. Dengan satu voli kaki kiri yang dilepaskan. Dengan rembatan yang cukup kencang, cukup padu dari pemain ini, Syed Aizat Daniel. Untuk jaringan ke-6. Dan ini merupakan jaringan pertamanya. Makin bersemangat nampaknya PFA Odin Sarawak akhirnya. Itu yang diinginkan oleh PFA Odin Sarawak. Dengan jaringan pembukaan mereka akhirnya berjaya untuk dihasilkan. Setelah beberapa kali mencuba, akhirnya Zul Izwan Nizam berikan jaringan pertama buat PFA Odin Sarawak. Dan ini adalah merupakan jaringan kedua pribadinya. Bijak. Ashraf Zakaris. Tidak berjaya lepas. Bahaya untuk PFA Odin Sarawak. Untuk jaringan yang ketujuh. Diperolehi oleh JDT dari kesilapan yang berlaku. Dan itu jadi masalah untuk Mahathir Harahap. Melanda hat-trick dalam perlawanan ini untuk jaringan ketiganya. San, dia pengadil perlawanan. Satu rembatan. Oh, jaringan yang terus saja berlaku. Dalam keadaan Irsyad Nizam yang dilihat agak sedikit terpaku. Dan Awaludin yang berikan jaringan yang ke-8 untuk JDT. Jaringan demi jaringan yang seterusnya dilakukan oleh JDT dengan jaringan yang cukup mudah. Dan Awaludin Manawi juga lakukan hat-trick dalam perlawanan ini. Semoga 3 mata penuh, namun masih lagi belum dapat untuk
merampas kerukan Power Rangers di tangga kedua kerana berlakunya perbezaan jaringan. Tetapi ini jaringannya berlaku dalam keadaan PFA Oden Sarawak bermain secara power play, namun dihukum dengan jaringan yang dilakukan oleh Aiman Fikri. Bolero JDT ini membolehkan jaringan ke-10 dapat diperolehi oleh JDT. Hanya membenarkan satu gol saja diberikan kepada PFA Oden Sarawak. Dan begitulah tamatnya aksi masa penuh. Lawanan yang membabitkan PFA Oden Sarawak dan juga JDT dalam perlawanan terakhir pada malam ini. Di seked yang ketiga, ada cabaran yang ingin dilakukan oleh PFA Oden Sarawak, namun masih lagi belum memadai untuk menamatkan aksi masa penuh. PFA Oden Sarawak 1, Johor Darul Takzim JDT 10.